Laporan Defense Security Asia menekankan langkah Iran melalui IRGC yang kini menggunakan kapal dagang diubah suai sebagai aset ketenteraan strategik. Usaha ini membuktikan pendekatan Iran untuk memperkukuhkan kuasa maritimnya dalam menghadapi cabaran global dan ancaman terhadap kepentingannya. Kapal Shahid Mahdavi buat julung kalinya berjaya melaksanakan misi jarak jauh hingga menyeberangi Khatulistiwa ke hemisfera selatan. Kapal tersebut mampu melancarkan peluru berpandu balistik Desful sejauh 1000 km. Selain pada Februari lalu melancarkan peluru berpandu sehingga 1,700 km di Teluk Oman. Ia mempunyai keupayaan jarak operasi 18,000 batu nautika dan berat 41,000 tan, membolehkan operasi global yang berpanjangan. Sistem persenjataannya merangkumi peluru berpandu kruis, balistik dan pertahanan udara. Teknologi tambahan termasuk radar 3D, komunikasi, peperangan elektronik, helikopter, drone dan bot laju turut dipasang. Menurut Komander Hossein Salami, pencapaian ini bermakna tiada lokasi di dunia yang benar-benar selamat daripada kemampuan misil ARGC. Misi ini juga dikaitkan dengan strategi sokongan terhadap kumpulan Houthi yang menyerang kapal dagang menuju ke Tel Aviv, menandakan peluasan pengaruh maritim Iran. Kehadiran Shahid Mahdavi membuktikan IRGC mampu menjadikan kapal dagang sebagai platform ketenteraan canggih yang meningkatkan keupayaan maritim Iran. Langkah ini mengukuhkan mesej bahawa Iran bersedia menggunakan kekuatan global bagi mempertahankan kepentingannya serta menyokong sekutunya di rantau yang bergolak. Sekian, terima kasih.